tidak ada gunanya kalau kita sekarang berjaya membuat perubahan-perubahan, penggalian depan kita duduk jadi pembangkang balik. Kita nak, kalau boleh, kerajaan hari ini adalah kerajaan terbaik yang mana menggabungkan UMNO, Barisan Nasional dan juga semua parti-parti politik ini supaya berfikir untuk negara. Mesej jelas tadi dari Datuk Seri Ibrahim adalah supaya memberikan perhatian kepada seluruh pejuang-pejuang reformasi ini. Sebahagian daripada mereka memang kita dapat lihat tadi datang dengan bertongkat, datang dengan wheelchair, ya, kerusi roda, datang dengan anaknya, cucunya. Para YB yang dapat menteri, jadi timbalan menteri ini faham bahawa tanpa pejuang-pejuang asal reformasi ini, kita tidak boleh duduk di persada yang ada hari ini. Lepas ini kita akan pergi ke negeri-negeri sampai terhentak PRU 16 sangka. Sekpor akan kita bagi laluan seluas mungkin untuk bergerak. Tadi YB Fahmi juga telah bagi komitmen. InsyaAllah kita buat cara terbaik. Macam mana Pak Mus nak hubungi semua reformis? Ya, dalam daftar kita sudah lebih 5,000 orang. Daftar yang online je. Ya, yang dengan pelbagai lah. Tapi mereka ni masih setia. Ini yang payah nak dapat ni. Dalam perjuangan ni, untuk kekal tu, momentum tu kena ada kesetiaan. Untuk menyatukan ini, kita memang ada beberapa NGO reformis, misalnya OTAI, PIKOM, Pro Reformis, kemudian Jingga 13, banyaklah. PM pesan dia tadi, dia bahawa dia minta supaya Sekpor terus berjuang dan bersama-sama dengan kerajaan lah. So saya dah memberi jaminan bahawa insya-Allah Sekpor di bawah kepimpinan Saudara Mustafa Mansor, saya timbalan Pengurusi Politik dan Meja Razali berjanjilah bahawa kami akan tetap bersama kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar, dan PM kata teruskan perjuangan kalian yang dia nampak begitu efektif lah. Kami jarang tidur lah. Kalau buka mata saja you tengok, kami monitor setiap siapa saja yang menjadi musuh PMX dan Kerajaan Madani. Kami adalah benteng pertama sekarang, dan kami harap agensi kerajaan yang lain mengambil bersama-sama kita berperang macam mana disebut oleh Saudara Mustafa Mansor. Silat bukan silat pulut lagi, kena silat yang macam kungfu lah, ataupun silat shoot to kill lah. Jadi insyaAllah kita mesti bersama-sama berganding bahu dengan PMX. Itulah pesanan PMX pada saya, iaitu khas untuk Sekpor. Semua jentera parti ini, termasuk jentera kerajaan yang membantu Kerajaan Madani ini, mesti wake up lah. From today we have to wake up. We don't have much time. Macam PM pesan sama saya, teruskan usaha, teruskan perjuangan dengan ikhlas dan istiqamah. Itu pesan PMX. Urus setiap persiapan dan tadika, pertama kalinya saya diundang oleh kami lebih suka panggil Pak Mus lah, sebab beliau adalah seorang bapa dan kata seniority kepada kami yang generasi muda ni. Saya membawa sanggup belajar duduk di bawah Pak Mus, yang di mana saya menerapkan di dalam diri, kalau tiada yang tua maka tiada yang muda. Jika tak ada reformis maka tak adalah kami. Dan kali ini saya dipertanggungjawabkan selaku Timbalan Ketua Cabang Segamat untuk bersama dengan PIKOM untuk kita selaraskan rapat reformis Hari Keluarga pertamanya di Hulu Selangor, dan insyaAllah kami akan bergerak di serata negeri. Mungkin selepas ini saya dapat maklum bahawa Pak Mus akan planning berada di Melaka, Pak Mus. Jadi kami minta di mana YB-YB yang berada di negeri masing-masing bantu kami, mana YB yang beri sumbangan banyak, di situlah reformis akan hadir. Kami perlukan juga bantuan dana, kewangan untuk kami bergerak, supaya kami boleh bawa reformis ini untuk bersama di Persada Pentas bersama Perdana Menteri, untuk membawa agenda reformasi dan reformis, serta kami selaku kerajaan ini kita mengharapkan Datuk Seri terus kekal berada di pentas selaku Perdana Menteri for the next election pada PRU 16. Jadi kami benteng reformis akan terus berjuang bersama Perdana Menteri
bersama Kerajaan Madani seperti yang disyariatkan, apa pun jua rintangan yang ada, kami menjadi benteng utama sekarang untuk mempertahankan 365 hari demi PMX, demi Kerajaan Madani.